Inilah yang kita orang buat tu hari ni. Cuba korang teka, rumah ni dekat mana? Rumah ni dekat Senawang, Negeri Sembilan. Rumah ni best tau, sebab semua ada. Kat rumah ni ada golf, ada concrete slab, ada pokok. Yang ni pokok juga. Ada aku, ada dia, ada kita. Best kan? Rumah ni kita orang buat 5 hari tau. Tapi hari first je yang hujan. So belecak sikit lah masa buang tanah tu. Lepas tu hari-hari lain dah tak hujan dah. Tapi panas dia berentum cakap kau. Aku sampai tutup muka macam ni sebab panas sangat. Aku rasa sekarang ni matahari makin dekat lah dengan bumi. Korang tengok tu, matahari nampak tau daripada sini. Dahsyat betul kan? Tempat korang ada tak nampak matahari? Untuk hari yang ketiga tu, kita orang dah start susun concrete slab. Lepas tu yang belah depan pula dah start compact pasir. Dekat belah hujung ni, tuan rumah minta tanam pokok kalatia. Alah, kacau lah dia ni. Ni anak siapa ni? Tolong jangan biar merayau macam ni. Main cangkul pula tu, bahayalah. Lepas tu yang belah kiri ni nak kena buat golf. Tapi yang ni belum siap lagi lah. So dia bersepah sikit. So jom kita pergi belah kanan pula. Yang belah kanan ni kita orang tanam pokok bonsai. Yang ni request by owner. Lepas dah siap macam ni bentuk. Tapi yang belah kanan ni tak semualah batu. Dekat area pokok je. Macam ni. Yang lain tu ada rumput. Yang belah belakang pula ada concrete slab. Yang ini pun tuan rumah yang minta. Concrete slab ni letak dengan batu jiping. Cantik kan macam ni? Best je kan? Bila tengok pokok-pokok tu melambai bila kena angin. Lepas tu bosan-bosan petang-petang boleh main golf. Kan best macam tu. Kalau ini rumah aku, memang seminggu aku takkan keluar rumah. Keluar rumah pun sebab bini suruh buang sampah. Lepas tu masuk balik rumah. So dah siap dah untuk rumah ni. Last but not least, dekat area sini kita orang letak stepping stone. Tapi ambil batu natural punya. By the way, rumah ni dekat pagar, dinding tu semua kita orang cat baru. Tapi aku tak buat video, aku lupa. So share benda yang ada je lah. Alright, itu saja untuk hari ni. Bye.